Okay, hai, Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel Rezeki Padu. Okay, untuk video kali ni aku nak beritahu yang belakang ni ada barang baik. Okay, tapi sebelum tu aku nampak atas belakang ni ada apa? Apa jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Let's go check it out. Okay gang, baru-baru ni ayah aku ada beli satu lori. Okay, untuk kita buat sewa. Okay, lori bermodel Isuzu lah gang. Okay dah. Okay, kita boleh tengok lori ni panjang 14 kaki ya. Okay, ni secara basic lah. Okay, lori ni untuk dibuat sewa geng. Okay, kita boleh tengok dulu condition merelak lagi ya. Okay, kita boleh tengok. Okay guys, kita boleh tengok dari segi konsep tepi dah memang lawa elok. Okay, putih merelak cun. Okay, tayar pun masih hitam elok, tebal elok. Dia punya alok pun nak nampak Okay, tayar dah. Kita boleh tengok. Ni, papan elok ya. Ibarat baru potong kemarin. Hari ni hang paku, jalan. Macam ni. Papan elok kau tengok. Okay, lori ni ya. Kita boleh tengok BDM dengan BTM lah. Okay, kat sini. Awak dalam ada barang sikit lah. Ada pekak sikit. Okay, tapi semua condition memang cun elok macam baru. Okay, atas ni pun dia ada tengok. Untuk persediaan canvas pun ada. Lepas tu dia punya kening atas tu pun. Okay, memang puas hati condition elok lah geng. Okay guys, jadi kita panggil owner tu. Orang panggil apa? Pengurus dia datang. Okay, let's go. Kita nak tahu maklumat yang lebih detail lagi daripada owner dah, daripada pengurus. Okay, ya cik. Sihat Sihat, alhamdulillah, sihat walafiat. Dah makan lagi? Dah lah makan pagi tadi. Okay, ni cik kita. Okay, boleh terangkan sedikit lebih detail tentang lori di belakang untuk kita nak sewa ke apakah? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lori ni, lori under company, okay? Lori yang under company yang kita dapat peruntukan banyak 1,000 lah untuk kita buat janakan pendapatan untuk company dan untuk orang kampung sama. Jadi mana kata dua dalam satu lah. Company pun dapat hasil, mana kata orang kampung yang sekitar ni pun dapat hasil. Nah, hasil daripada projek lori ni. Lori ni lori 3 tan. Kita setakat lah ni kita dah jalan tarik padi, bawa barang pindah, bawa kelapa sawit kalau ada nak bawa. Kita boleh bagi sewa lah, bagi sewaan. Dan dia juga untuk angkut hasil pertanian. Harga tu ikut rate lah. Kalau ikut pilot darat Negeri Perak ni Rezeki. Ya baik. Dia kalau sebab harga minyak diesel lah tak tentu. Jadi kalau sehari ni, kalau lori 3 tan lah. 3 tan ni. Pilot darat dah tentukan sewaan sebanyak sehari 550 untuk sehari. Kalau sekarang hari 350. Kalau kata lebih sejam kerja tu maka nak kena kita roti lah. 100 lah. Tapi kita sebagai company ni, company berkebajikan ni, kita tak tahu harga tu lah. Harga boleh bincang lagi lah. Harga kasih sayang, harga dia padik kan. Kalau orang tak 500 kita mungkin bawah sikit dah tu. Tak tahu kena PM lah. Alright. Nombor pun kita akan sediakan nanti. Okay. Nak pakai halo. Okay. Jadi tak mahu cakap banyak, jom kita try condition lori. Dari segi enjin, dari segi ruangan belakang, dari segi performance dia. Okay, let's go. Okay, jadi kita tengok dari segi enjin dalam. Okay, kita tengok tangkap kepala tu. Okay, itu dah. Tu, Hulk Hogan. Oh my god. Okay. Okay guys. Okay, tengok tu dah. Condition dalam. Tengok enjin pun. Jadi kalau semalam kita pergi angkut orang tukang pokok kan. Kayu-kayu depa nak buang tu. Jadi belum sikit lah. Kita nak basuh lagi ni. Kalau basuh ni memang mengelak TikTok lah. Kalau ni lupa. Kalau ni lupa guys. Kalau Zura mah kalau. Tok parik mah. Okey. Check dulu. Okey, tu dah. Ni hitam Okey cun. Ni hitam cun geng. Memang condition masih A lah. Hampa nak pakai tarik buah apa tu tak masalah. Roger hello lah. Okey. Kita tengok. Okey. Tolong. Memang. Okey, kepala ni bagi yang baru nak
beginner nak lori jangan lupa kunci tu. Tak kunci yang bawa berat angkat kepala ke depan tu. Jangan menarak semua duduk depan tu. Wih, bahaya kan. Ha? Okey. Kena tekan lah. Kena lock ah. Kena lock Tu dia bunyi tak tu. Okey ah. Kena cat now. Okay, let's go check it out. Let's go check it out. Let's go. Okey guys, kita tengok kat dalam. Okey. Tu dia. Memang kosher semua elok balut lagi no. Jom kita panjat. Bismillah. Okey. Tu dia. Oh, sekali start saja geng. Sekali start saja. Okey. Aircon bos semua ada no. Aircon pun ada geng. Aircon ada. Radio pun ada. Okay, radio. Okay. Kalau apa boring pun boleh lah. Okay. Aircon pun masih berasa. Okay. Ni dari dalam lah. Okay guys. Jadi kita try tengok macam mana enjin dah. Ni yang kena adjust Aidin, tinggal tu. Dia pakai lori tu. Oh, spek. Spek lah. Helmet pula. Spek. Okay guys, kita akan jalan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tu dia. Memang baik. Okay, enjin semua elok lah. Okay guys, tengok. Memang enjin semua elok. Condition masih okey. Dah. Memang cun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey guys, kita reverse dulu guys. Okey, ada tengok. Okey. Itu dah guys. Cermin dah pun nampak elok lah. Oh, kira puas lah pemandangan. Ok guys, kita reverse dulu. Lepas tu kita akan naik kat dalam bucket lah. Kita tengok condition bucket pula. Condition belakang. Ok, memang cun. Ok, tengok dalaman dah. Ok, semua berkilat lagi lah. Senang cakap baru lagi lah. Berkilat lah. Tengok. Kira apa akan selesa bila bawa. Ok, let's go. Ok guys, sekarang kita dah dekat atas bucket. Memang betul padu lah. Okey, boleh. Okey, jalan. Okey, tengok ni bawa depan angkut pokok ah. Pokok kita potong itu. Okey, atas ni kalau nak pakai canvas depa akan bagi. Okey, kita akan bagi canvas. Sebab dia ada ni. Ada yang tukar. Baik, guys. Okey, tadi lagi nak pakai canvas boleh. Dia ada satu kayu ni. Lepas tu dia ada canvas elok siap lah. Katuk semua. Okay. Dengan katuk A sampai Z lah. Sampai bawah. Kita boleh ikat lah. Allah guys. Okay. Memang cun guys. Apa duduk belakang pun selesa. Duduk kat sini pun selesa. Dia memang sangat recommend lah. Apa pakai lori ni, apa tak ada pick up. Masalah apa tak payah. Memang selesai elok. Macam baru. Tengok. Ni, kayu besi semua mengalak-mengalak lagi. Okay. Tengok, besi-besi pun mengalak-mengalak lagi Kita boleh tengok tu, besi belakang ni pun masih berkilat lagi. Kalau nak nanti hello-hello lah. Nak nanti hello-hello. Okay, mantap. Okay guys, jadi kita nak turun. Ya, dapat situ. Ni bang ah. Ya betul. Apa oi? Tinggi nak. Okay, tengok ah. Dia punya paku-paku pun masih elok ah. Tu. Mudah ah. Okay guys. Ya. Alhamdulillah. Mantap. Okey. Apa tengok semua ya. Okey. Sudah. Ini semua alamat pun dah daftar semua siap ah. Okey. Jadi alhamdulillah.
itu saja video aku untuk kali ni. Okey, kepada hangpa semua yang nak pakai lori, boleh roger, aku akan letak nombor dekat bawah. Nombor ayah aku lah. Apa-apa hangpa roger dengan dia. Okey, untuk penggunaan lori memang kita tunjuklah condition dan semua tadi. Alhamdulillah semua performa elok. Dan kalau dapat terpakai, jalan terus lepas tu hantar balik Okey, lori ni akan disediakan GPS apa semua lah. GPS dah. GPS semua dah. Jangan kencing Okey. Lepas tu anak roger. Okey, jadi assalamualaikum, jumpa lagi pada video akan datang. Let's go check it out. Okey guys, hampa tak perasan ke tadi? Kau ingat tengah aku? Tahu ada emas guys. Okey, ni bukan emas, ni jam sport. Okey, tapi dia transparent dan dalam dia ada color-color lah. Memang cantik. Okey, dia ada macam-macam warna. Dekat aku dah ada warna emas, warna hijau, warna biru. Warna biru setakat lah ni paling menyala. Okey, paling menyala. Tapi yang ni pun menyala juga. Tapi kena tengok juga outfit kita. Okey, ni memang menyala. Tapi kalau hampa nak, harga dia pun bawah RM50 Okey, aku akan letakkan link dekat bawah. Beli kan, tak rugi. Dia ada alarm, dia ada lampu. Lepas tu alarm dia ni kan, hampa dengar jadi rimah tau. Okey, alarm yang rimah ni lagi function daripada alarm yang kita dengar sayu lah. Okey, sebab apa? Kita rimah kita akan tengok lah ni pukul apa dah. Okey, lah ni pukul 6. Okey, aku kena cepat macam tu lah. Okey, dia kena ada satu kan. Okey, mantap, oh yeah.